Antara yang lulus pinjaman hari ini adalah pejabat swasta yang bergaji 2,200 mendapat dana sebanyak 12,000. Tuan-tuan, bayaran bulanannya sekitar RM223 sebulan dan selama 84 bulan, dan pelanggan ini sudah mempunyai komitmen sekitar RM500. Sekiranya anda adalah pejabat swasta yang bergaji rendah di bawah 2,500, yang tertanya-tanya adakah anda masih boleh untuk mendapatkan dana, dapatkan khidmat nasihat serta laporan pelapor kredit anda di Mylon.my. Kami adalah sebuah syarikat konsultasi yang membantu rakyat Malaysia mendapatkan laporan pelapor kredit dan memberi konsultasi kewangan berdasarkan kepada laporan pelapor kredit anda. Kami membantu rakyat Malaysia bekerja, swasta, awam, bersara dan berniaga untuk mendapatkan dana daripada bank, koperasi dan agensi kerajaan dengan kadar faedah terbaik. Mylon beroperasi daripada Desa Padan Kuala Lumpur sejak tahun 2021 dan kami dah hasilkan hampir 4,000 video pendidikan dan soal jawab kewangan. Jangan lupa tuan-tuan, dapatkan khidmat nasihat berserta konsultasi kewangan Mylon hanya RM50 saja. Kami akan membantu anda untuk mendapatkan dana ataupun membuat penstrukturan semula komitmen anda. Seperti biasa dengan Mylon, pinjaman anda menjadi lebih mudah. Assalamualaikum, salam sejahtera dan jumpa lagi.